Hello guys, welcome back to show my channel. So guys, hari ni Mai nak share beberapa kisah seram dan video kali ni akan membuatkan bulu roma korang naik tegak. Dan tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Okay, sebelum tu korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai ni, okay? Pada yang belum subscribe lagi, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. Dan pada yang dah lama subscribe channel Mai nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support channel Mai. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah yang pertama ni yang bertajuk Perempuan di Genting Highland. Mai tahu banyak yang pernah pergi ke Genting Highland ni dan Mai rasa banyak juga yang mengalami kisah-kisah seram di Genting Highland. So, video kali ni kita akan bercerita kisah yang dikongsikan oleh seseorang pada Mai dan sama-sama kita dengarkan. Dia berdiri, bergolek dan juga merangkak. Kisah ni dah lama berlaku. Masa aku bekerja di Genting Highland. Masa tu aku bekerja sebagai penjual coklat di sebuah kedai serbaneka. Lepasan SPM macam aku ni, manalah nak mampu beli kereta ataupun motor untuk ulang-alik bekerja di awana Genting. Jadi, terpaksalah ulang-alik naik kabel kar dan kadangkala tumpang kenderaan kawan jika sempat pulang bersama. Nak dijadikan cerita, petang tu aku terlewat keluar daripada tempat kerjaku. Limit kabel kar tu hanya sampai jam 7 petang sahaja. Lepas daripada jam tu, bermalamlah dekat sana. Pandai-pandailah nak hidup kat atas dengan cuaca yang sejuk amat. Sementara tunggu hari siang. Mujur ada bas pelancong yang masih belum bergerak. Mungkin sedang menunggu pelancong berkumpul untuk turun ke bawah. Aku minta izin daripada pemandu untuk tumpang turun ke bawah. Alhamdulillah masih ada satu kerusi kosong untuk aku. Bas bergerak dengan perlahan memandangkan ketika itu hujan lebat. Sesekali terdengar bunyi tayar menggelecek jalan apabila pemandu tiba-tiba brek kerana jalan licin. Setibanya di kawasan tokong besar di tepi jalan, mata aku terpandang seorang perempuan berdiri di atas bahu jalan tersebut sambil melambai tangannya. Aku beralih pandangan ke arah lain kerana bimbang sekiranya dia bukanlah manusia. Time tu dia nampak seorang perempuan tu berdiri di tepi jalan tu sambil melambai-lambai tangan dia macam ni. Korang bayangkan. Bas masih bergerak perlahan dan hujan masih belum reda. Tiba-tiba kelibat perempuan yang sama terbaring di atas jalan dalam keadaan tertiarap dan pemandu bas dengan selambar menggilis perempuan tu tanpa rasa bersalah. Sedarlah aku bahawa perempuan itu bukanlah manusia. Yelah, kalau dah digilis dan pemandu tu tak rasa apa-apa, takkanlah tu manusia. Kalau tu manusia, mesti pemandu bas tu akan rasa terlanggar sesuatu ke, dia akan berhenti sekejap ke untuk tengok apa yang dia langgar. Ni di jalan je macam biasa, macam tak ada apa-apa berlaku. Aku menutup mata kerana berasa ngeri melihat perempuan itu digilis walaupun tahu dia bukanlah manusia. Masing-masing dalam bas mula melayan perasaan. Ada yang tidur, menyanyi perlahan sambil mendengar Walkman dan ada yang bersembang sama sendiri dalam keadaan berbisik. Mai rasa mungkin perempuan ni dia ada sixth sense untuk melihat benda-benda halus macam tu. Sebab tu dia boleh nampak perempuan yang berdiri tadi, dia boleh nampak perempuan yang digilis tu tadi, kan? Kita sambung balik.
Aku yang duduk di kerusi single di belakang pemandu hanya mampu melayan perasaan sendiri saja. Dia ada di atas bumbung. Pemandu berbangsa Cina itu tiba-tiba bersuara. Hah? Aku terkejut mendengar kata-kata apek tersebut. Benda tergolek atas jalan tadi ada atas bumbung bas. Kau jangan pandang pula. Rupanya apek tu tahu aku boleh nampak apa yang berlaku tadi. Uncle tahu meh? Soal aku perlahan. Tahulah, 10 tahun aku bawa bas. Macam-macam benda aku nampak. Kau tadi nak tumpang pun aku tahu sebab ada benda suruh aku tunggu sekejap. Rupanya kau nak tumpang. Jelasnya dalam logat baba nyonya yang aku tak pandai nak ajuk. Aku pun wow. Hanya itu sahaja mampu aku ulaskan mengenai penerangan apek tadi. Engkau jangan nak wow-wow sangatlah. Kejap lagi terjuntai di depan kau, terkejut dan kau jerit pula. Tutup mata pergi tidur. Sampai bawah nanti aku kejut. Nasihat apek tersebut sambil tersengih menampakkan 2 batang gigi emasnya di cermin pandang belakang. Seram pula aku mendengar kata-kata apek itu. Aku cuba pejamkan mata sambil mendengar lagu opera Cina yang dipasang di radio bas. Tiba-tiba, Amoy, bangun, sudah sampai. Tak sempat aku hanyut di buai mimpi, kedengaran suara apek memanggil aku. Thank you uncle, ujar aku di tangga terakhir bas. Sama-sama, lain kali jangan lambat-lambat lagi. Kena tinggal macam ni susah oh. Hari ini aku ada boleh tumpang balik. Esok lusa macam mana? Nasihat apek sebelum pintu bas tertutup. Bas pun berlalu dengan laju keluar genting Sempah. Aku berjalan dalam kesejukan kerana terlupa bawa baju sejuk. Setibanya aku di pintu pagar hostel, sekali lagi perempuan tu muncul dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia bergolek laju di depan mataku. Aku abaikan dia kerana aku tahu dia hanyalah satu gangguan. Walaupun cerita ni macam cerita dongeng orang cakap, tapi itulah yang aku lalui pada malam tu. Aku terus memanjat tangga hotel kerana lift masih dalam keadaan penyelenggaran sejak pagi tadi. Mujurlah bilik aku ni tak berada di tingkat yang tinggi. Bila aku rasa penat, so aku berhenti kejap untuk mengambil nafas dan bersandar pada koridor di kaki 5. Tiba-tiba, perempuan tu muncul lagi. Kali ni, dia bukan berdiri atau tergolek, tapi merangkak naik melalui dinding bangunan menuju ke arah tempat aku berdiri. Ah, ni dah lebih ni, ujar hati aku marah. Tanpa membuang masa, aku mencabut kasut yang aku pakai, lalu aku berlari selaju-laju yang mampu. Terasa seperti melayang je naik tangga sambil aku menjerit sekuat hati. Malam tu, semua bilik hostel terang benderang kerana mereka tahu jika aku yang menjerit pasti ada sesuatu gangguan yang hadir. Apa? Korang fikir aku ni berani sangat dengan benda-benda macam ni? Silap besar lah. Kadang-kala jeli juga hati ni weh. Alhamdulillah, esok pagi seorang ustaz dipanggil untuk buat pembersihan di kawasan tersebut. Katanya makhluk itu ikut aku pulang kerana tertinggal bas untuk balik ke kampung halaman. Amboi, pandai ustaz tu pilih aku noh. Itu sahaja kisah yang pertama aku kongsikan pada korang. So kita ke next kisah yang kedua. Let's get started. Kisah yang kedua ni bertajuk 9 Kuntum Bunga. 2017, malam tu aku bermimpi berada dalam satu rumah kayu yang berlantaikan tanah. Rumah tu aku gambarkan bersederhana luas. Berbumbung tinggi, ada banyak bilik dan terdapat satu meja makan yang diperbuat daripada kayu di tengah ruang tamu.
Aku perhatikan penghuni rumah tu ada beberapa orang budak dalam lingkungan 6 tahun macam tu. Orang dewasa pula aku tak berapa nak ingat. Yang aku tahu ada seorang makcik yang tengah sediakan makanan atas meja dan datang seorang lelaki muda dalam awal 20-an macam tu dan terus duduk kat meja makan tadi. Mereka semua langsung tak hiraukan kehadiran aku dekat situ. Dan aku perasan makcik dan lelaki tadi tu tunduk je. Muka pun tak tunjuk sebarang reaksi apatah lagi nak bercakap. Masa tu perasaan aku dah lain macam. Aku dah mula sedar yang mereka semua tu bukan dari dunia aku. Ni mimpi untuk pengetahuan korang, ni mimpi. Aku pandang muka mereka satu persatu. Dan aku nak cakap, aku nak balik. Tapi sumpah satu ayat langsung tak keluar dari mulut aku. Kiranya macam tekak aku ni dikunci mati. Lelaki tu sebenarnya berminat dengan aku dan dia nak aku stay dekat tempat dia. Dia janji kehidupan aku dekat situ akan sama macam dekat dunia asal aku. Aku diberi kebebasan ke sana ke sini, bersosial, shopping, and yes, shopping. Shopping maksudnya mesti ada mall kan? Masalahnya mall yang ada dekat situ di tengah hutan dan tak ada orang. Pekerja boleh dikira dengan jari. Kiranya macam aku seorang je dekat situ. Barangan yang ada cuma dipamer tanpa penjual. Pelik kan? Ada satu masa tu aku diajak oleh seorang gadis yang tinggal di hujung kampung untuk datang bermain di rumahnya. Sepanjang perjalanan tu, aku terserempak dengan sepasang suami isteri orang putih berpakaian trek jungle dan mengalas backpack di belakang masing-masing. Aku tengok muka mereka dalam keadaan kebingungan memandang sekeliling sambil berkata sesuatu. Aku tak tahu apa yang mereka bualkan sebab aku tak dengar apa-apa yang keluar dari mulut mereka. Tapi aku pasti yang mereka tu tersesat masuk ke sini. Aku berniat nak tolong. Tapi aku batalkan je lah niat tu sebab nak tolong macam mana? Aku sendiri tak tahu cara nak balik ke dunia asal aku. Semasa aku dekat rumah gadis tu, kami cuma bermain buaian yang dipasang di bawah kolong rumahnya. Kami hanya bermain tanpa bersuara dan masing-masing diam. Ya, sepanjang aku dekat sini tak ada seorang pun yang pernah bersuara ataupun berkomunikasi dengan aku. Termasuklah lelaki yang aku maksudkan awal-awal tadi. Mereka di sini berkomunikasi menggunakan telepati dan naluri. Kiranya mereka berkomunikasi melalui hati lah. Mungkinlah, wallahu alam. Kiranya mereka membaca fikiran masing-masing untuk memahami antara satu sama lain. Dan aku pun tak terkecuali untuk berkomunikasi macam mereka. Sedang aku sibuk menghayun buaian, tiba-tiba gadis tu pandang aku dan terus menapak naik ke atas rumah dan tinggalkan aku seorang-seorang dekat bawah. Mungkin mak dia panggil kot. Aku bermonolog sendiri. Aku suka dengan kawasan rumah gadis tu. Kawasan rumahnya tak macam tempat lain. Tempatnya hijau dan lapang. Tak suram macam kebanyakan tempat dekat kampung ni. Cahaya matahari pun terang je. Aku perasan sepanjang aku dekat sini, siangnya tersangatlah panjang dan tak pernah malam. Rasanya macam dah berhari-hari. Tu yang aku pelik. Kitaran masa di sini tak sama macam dunia kita yang asal. Sehari di sini macam 3 hari di dunia sebenar. Tipulah rasa nak balik rumah tu tak ada. Aku dah keliru macam mana aku nak keluar dari sini. Tempat ni rasa kosong.
sepi dan suram. Cantik dan elok macam mana pun tempat dan kehidupan yang dijanjikan, takkan sama dengan tempat asal aku. Masa aku syok-syok layan perasaan sedih, tiba-tiba muncul seorang wanita yang berjalan kaki ke arah aku. Aku kira-kira umur wanita tu dalam pertengahan 30-an macam tu lah. Cara dia berpakaian pun agak berbeza dengan penduduk kampung di sini. Nampak lebih klasik macam tu dengan mengenakan kebaya pendek dan berkain putih. Dan lebih menarik perhatian aku, dia memakai terompah dan payung yang diperbuat daripada kertas. Macam dalam filem P. Ramlee pula. Dia berhenti menapak dan berdiri jauh dari aku. Kami saling berpandangan. Aku cuba tebak isi hati dia, tapi kosong. Aku rasa pelik. Dia lambai tangan suruh aku datang dekat dia. Dia macam ni. Macam tu. Bila aku mendekat, barulah dia tersenyum. Mau balik rumah? Ringkas dia bersuara. Aku mengangguk pantas. Aku rasa keliru, tapi aku abaikan sebab keinginan aku nak balik lebih menebal waktu tu. Kalau mau balik rumah, carikan aku 9 kuntung bunga. Kumpul kesemuanya dan bagi kepada aku. Tunggu sahaja aku di sini. Itulah syarat yang wanita tu bagi. Lepas sahaja aku dengar syarat yang dia bagi tu, aku dah mula berputus asa. Mana taknya selama aku di sini, aku langsung tak nampak sekuntung bunga pun. Apalagi pokok bunga. Lama aku berfikir, macam mana aku nak cari bunga-bunga tu. 9 kuntung tu terasa banyak sangat. Walau apa pun terjadi, aku tetap kena cari bunga-bunga tu sebab aku nak balik. Gadis tadi pun datang mendekati aku. Aku pandang dia dan berharap dia faham apa yang aku nak sampaikan. Aku bersyukur dia nak tolong aku carikan bunga-bunga tu. Katanya dia pernah nampak bunga tumbuh di kawasan rumahnya. Dipendekkan cerita, bersungguh jugalah kami berdua nak dapatkan bunga sebanyak yang boleh. Seingat aku, bunga yang aku petik ada berwarna merah, oranye, kuning, ungu dan macam-macam lagi. Dan pat melucukan bila bunga plastik yang digunakan untuk bungkus telur masa kenduri kahwin pun kami kumpul juga. Dah wanita tu kata 9 kuntung, bukannya 9 jenis kan? Dalam tempoh yang singkat, kami berjaya juga kumpulkan 9 kuntung bunga. Termasuk bunga plastik tadi. Aku tunggu wanita tu di tempat yang sama yang dia janjikan. Gadis tadi dah balik ke rumahnya. Walaupun kami tak banyak berkomunikasi, aku rasa dia seorang je yang baik hati dan boleh dibuat kawan. Aku tak terfikir nak balik ke rumah family yang aku tinggal dekat situ. Kemungkinan aku balik pun akan dikurung. Sebab mereka boleh baca isi hati aku. Mereka nak aku tinggal dekat rumah tu, tapi tak layan aku selayaknya sebagai tetamu. Aura mereka dingin. Aku disapa oleh wanita tersebut dari arah belakang. Penampilannya sama seperti mula-mula kami bertemu. Cuma kali ni tanpa payung kertas. Mungkin sebab langit semakin gelap dan nak malam. Aku jadi teruja dan tidak sabar. Aku duduk melutut ke tanah dan tunjukkan ke semua bunga tadi. Dia juga melutut ke tanah sambil meneliti ke semua bunga tersebut. Dia mengukir senyuman dan serta-merta aku terjaga dari tidur. Agak lama aku melihat sekeliling untuk memastikan yang aku betul-betul berada di rumah aku sendiri di dunia nyata. Mimpi terasa seperti berhari-hari. Aku tak tahu berapa lama aku tertidur, yang pasti aku terjaga tengah malam.
Lama aku berfikir sama ada nak sambung tidur balik atau tak. Aku takut kalau tersesat balik dekat tempat tu. At last, aku tertidur juga malam tu dan Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Januari 2023. Baru-baru ni aku bersama 2 orang mak saudara aku pergi ke hutan yang berdekatan dengan rumah untuk meramu atau memungut hasil hutan. Macam-macam kami dapat dan yang paling banyak sekali adalah rebung buluh dan cili padi. Penuh plastik kecil kami dengan cili yang masak ranum. Aku yang jarang masuk hutan rasa puas hati dan bangga tengok plastik yang aku jinjit penuh dengan cili yang aku petik tadi. Sebelum tu aku dah plan lepas meramu nak mandi sungai pula. Memandangkan langit cerah, matahari pun panas terik, elok sangatlah berendam kejap dalam sungai kan. Maka berendamlah kami bertiga dengan kedalaman sungainya yang separas lutut. Bermacam aksi yang kami lakukan dan sekali-sekala kami memecahkan kesunyian dengan gelak tawa kami. Lunas juga hajat aku nak mandi sungai setelah sekian lamanya. Seingat aku, kali terakhir aku mandi sungai masa aku kecil-kecil dulu. Malam tu aku dapat satu lagi mimpi. Dalam mimpi tu, aku duduk di luar lobi bangunan yang aku tak pasti bangunan apa. Kawasan lobi tu ada ramai orang yang lalu lalang. Ada juga yang keluar masuk ke dalam bangunan tu. Aku tak tahu apa tujuan aku dekat situ. Tapi yang pasti, aku cuma duduk bersantai-santai melihat orang yang sibuk ke hulu ke hilir. Aku duduk di salah satu bangku yang memanjang yang ada di sudut lobi tu. Aku perasan baju yang aku pakai agak pelik. Macam baju Punjabi dan berwarna kuning. Pelik juga. Tapi rasa macam wow gitu. Sebab nampak cantik and rare. Tengah aku bersantai dengan kaki bersilang dan tangan tongkat dagu, ada seorang lelaki yang elok berjalan menuju ke pintu utama bangunan tu berhenti secara tiba-tiba selepas dia terpandang dekat aku. Dia punya terkejut tu aku tak dapat nak gambarkan. Dia macam tak tenang. Muka diraup dengan tapak tangan. Dia seolah-olah speechless bila nampak aku dekat situ. Rasa macam nak lari lepas dia datang dekat dengan aku. Malangnya badan aku rasa macam kena gam dan tak boleh nak bergerak. Seolah-olah aku pasrah je dengan keadaan time tu. Dia tengok aku dari atas sampai dah ke bawah. Reaksi dia masih sama. Terkejut dan tak percaya aku ni ada di depan mata dia. Tangan aku dia genggam. Lepas tu dia tanya aku pergi mana selama ni. Puas dia cari aku dan baru sekarang aku muncul. Macam-macam lagi dia tanya tapi aku tak ingat dah. Aku pula terdiam 1000 bahasa. Satu perkataan pun tak terluah. Otak aku ligat berfikir, dia ni siapa sebenarnya? Rasa macam kawan lama, tapi aku tak kenal dia ni. Memori aku pasal lelaki ni tak berapa nak jelas. Fikir punya fikir, aku tak sedar dia bawa aku ke satu bilik kecil macam lokap. Dia suruh aku duduk situ diam-diam dan tunggu dia datang semula. Aku pula langsung tak buat apa-apa dan tak membantah. Tak juga menolak dengan apa yang dia suruh. Diam je, tak bercakap sepatah kata. Dia kunci aku dekat dalam tu, siap arahkan seorang guard untuk tengokkan aku dan jangan bagi aku terlepas. Aku tengok lelaki tu dah jauh sikit dari situ. Aku dengan tenang berjalan menembusi palang besi bilik tersebut. Aku pelik. Entah macam mana aku boleh terfikir cara tu. Bila aku lalu depan guard tu, dia langsung tak nampak aku. Tiba-tiba, aku jadi halimunan. Tanpa buang masa, aku cabut lari dari situ. Pada masa yang sama, aku tertanya-tanya apa akan jadi dengan lelaki tu
Bila dia tahu aku dah terlepas, aku bercadang nak tunggu sekejap dan bersembunyi di balik dinding. Tak berapa lama lepas tu dia muncul. Aku perhatikan dia dari jauh. Tindakan lelaki tu jauh dari apa yang aku fikir. Cukup jelas lelaki tu menunjukkan perasaan kecewanya. Nampak dia hilang kawalan dan mundar-mandir di dalam bilik yang dia kurung aku tadi. Gad tadi pun nampak kebingungan. Kesian. Itu je lah yang aku mampu nak gambarkan masa tu. Berhari-hari juga aku fikirkan tentang lelaki dan mimpi tu. Buat apa kerja pun aku tak senang. Fikir punya fikir sampailah aku teringat tentang mimpi 9 kuntung bunga tu. Lelaki tu. Lelaki yang aku nak stay dekat tempat dia. Bila aku dah dapat kaitkan pasal mimpi tu, rasa macam satu renjatan elektrik menjala di atas kulit muka aku. Perasaan aku tiba-tiba rasa lain macam. Aku memang tak cam muka lelaki tu, tapi aura dia aku ingat. Dingin dan buat aku tak selesa. Rasa macam nak larikan diri je. Banyak perubahan yang aku nampak dekat tempat tu. Penduduk makin ramai, pakaian pun dah moden. Walaupun kebanyakan mereka masih mute, senyaplah kiranya. Tapi lelaki tu dah pandai bercakap menggunakan vokal. Puas juga aku fikir apa punca aku boleh berjumpa lelaki tu dalam mimpi semula. Terdetik dekat hati aku mungkin sebab siangnya aku ada masuk hutan dengan mak saudara aku. Siap mandi sungai bagai. Sebelum ni aku masuk ke hutan, tak pernah lagi lah aku mimpi yang bukan-bukan. Berkemungkinan suara kami semasa mandi sungai pada masa tu telah menarik perhatian penghuni yang tinggal di sekitar tu. Termasuk juga lelaki tu. Jadi nak dikatakan mereka tu orang bunian pun aku tak berani. Sebab kehidupan mereka yang ada dalam mimpi tu tak ada beza dengan kehidupan kita. Sama tapi masih berbeza. Itu sahaja kisah yang aku nak share untuk pertama kalinya dengan korang. Harap para pendengar suka. Sekian, terima kasih. So, kalau korang suka video kali ini, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. Dan thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.